Pernah tak korang rasa geram gila bila kena hadap dengan orang yang degil atau suka buat hal? Hai semua, selamat datang. Kalau korang tengah cari cara yang lebih smart nak handle orang yang susah nak buat bincang ni, korang memang berada di tempat yang betul. Dalam sesi penerangan hari ni, kita nak rungkai satu rahsia komunikasi yang sangat luar biasa. Kita nak belajar macam mana nak selesaikan konflik dan ubah perangai orang lain tanpa jadikan diorang musuh kita. Okey, jom kita mula. Cuba korang bayangkan senario ni. Korang masuk je pantry office pagi-pagi, tengok sinki penuh dengan cawan kopi berkerak yang tak bercuci. Ataupun waktu korang tengah sedar berehat kat rumah, tiba-tiba grup WhatsApp Taman Perumahan penuh dengan mesej provokasi yang toksik. Benda pertama yang korang rasa, semestinya stres, marah dan rasa macam nak terus serang je orang tu depan-depan kan? Tapi kita pun tahu apa kesudahannya. Diorang akan melenting, mula bersikap defensif dan akhirnya perang besar meletus. Masalah tak selesai pun. Okay, let's dive into this. Kenapa marah orang secara direct ni idea yang buruk? Serangan peribadi macam, kenapa awak pemalas sangat tak nak basuh cawan? Akan secara automatik bina benteng pertahanan dalam otak seseorang. Diorang akan rasa diserang dan mula nak melawan balik. Tapi sebaliknya, bayangkan kalau kita guna pendekatan yang lebih tenang. Satu teguran umum yang menjaga keharmonian. Ini jauh lebih efektif untuk selesaikan masalah tanpa korang perlu buang tenaga pun. Rahsianya terletak pada satu jedi mind trick yang cukup simple tapi power. Ayat magic tu berbunyi macam ni. Begitulah cara kita di sini. Nampak macam ayat biasa kan? Tapi sebenarnya ia adalah satu hack psikologi yang sangat berkesan. Teknik ni memaksa orang tu sedar dan perbetulkan sendiri perangai buruk diorang tanpa kita perlu pun tunjuk jari kat sesiapa. Diorang akan berubah secara sukarela sebab langsung tak rasa diserang secara peribadi. Kalau kita tengok dari sudut sains, teknik ni dipanggil depersonalisasi. Fitrah manusia ni, kita sentiasa nak lihat diri kita sebagai orang yang baik, bermoral dan beradab. Jadi, bila kita tegur menggunakan teknik depersonalisasi, maksudnya teguran yang tak attack pribadi, kita sebenarnya cuma ingatkan diorang tentang norma sosial. Teguran macam ni memang susah nak dibantah sebab kita tak ancam ego mereka. Mereka akan automatik ikut rules sebab tak nak dilabel sebagai problem maker dalam kumpulan tu. Arena pertama, kehidupan harian dan komuniti. Mari kita tengok macam mana kita boleh apply benda ni. Korang mesti selalu berdepan dengan 3 titik konflik harian ni. Pantry pejabat, pengangkutan awam dan grup WhatsApp kejiranan. Dalam situasi-situasi macam ni, kalau kita terus marah orang tu, ia cuma akan panjangkan isu. Kita nak cari penyelesaian, kita bukan nak drama. So, macam mana nak buat secara praktikal? Katakanlah korang ada rakan sekerja atau housemate yang pemalas nak cuci pinggan. Jangan tinggalkan nota yang agresif. Tulis je satu nota ringkas dan umum macam ni. Di pejabat ini, budaya amalan kita adalah mencuci peralatan sejurus selepas digunakan. Pesalah laku yang baca nota ni akan secara automatik rasa segan dan basuh cawan dia. Kenapa? Sebab dia nak fit in dengan budaya tempat tu dan kita berjaya bypass minda defensif dia. Macam mana pula kalau dalam grup WhatsApp ada pakcik atau makcik yang asyik forward berita palsu? Sebagai admin, korang tak perlu maki diorang. Gunakan je skrip ni. Dalam grup kejiranan kita ni, kebiasaannya kita hanya berkongsi maklumat sahih untuk ketenangan semua. Settle. Jiran tu akan stop hantar fake news sebab dia tak nak nampak macam dia satu-satunya orang yang melanggar ketenangan komuniti. Tak ada siapa yang malu dan grup kekal aman. Kita beralih pula ke arena kedua, landscape politik. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tekankan yang kita bedah kes ini 100% daripada sudut ilmu komunikasi yang neutral. Kita nak tengok macam mana teknik ini berfungsi masa emosi orang tengah membuak-buak. Dalam dunia politik, bahasa agresif memang selalu jadi senjata. Ada 3 tempat yang selalunya panas. Perbahasan di parlimen, kempen waktu pilihan raya dan sesi dialog awam. Dekat sini, emosi sangat tegang dan ego masing-masing memang tinggi melangit. Cuba bayangkan keadaan dalam parlimen. Bila perdebatan jadi terlampau panas dan masing-masing mula jerit maki hamun, seorang speaker tu tak perlu pun nak marah ahli parlimen tu seorang demi seorang. Beliau cuma perlu cakap, dalam dewan ini tradisi kita adalah berdebat secara matang, bersandarkan fakta bukan serangan peribadi. Ayat ini macam air yang simbah api. Ia terus tarik balik rasional semua orang tanpa menjatuhkan air muka mana-mana ahli politik.
Benda yang sama juga berkesan waktu kempen di jalanan. Kalau ada penyokong yang tiba-tiba jadi terlampau agresif nak provok pihak lawan, ketua kempen boleh redakan keadaan dengan kata-kata ni. Dalam parti kita, kita menang undi melalui disiplin dan idea, bukan dengan provokasi. Nampak tak? Teknik ni buatkan penyokong rasa bangga dengan identiti positif kumpulan mereka. Ia secara halus bagi tahu, kita kelas atasan sikit, kita tak main provok-provok ni. Dan yang terakhir, arena ketiga, bertahan menghadapi cyber trooper di internet. Alam maya ni penuh dengan trolls dan kalau korang layan serangan peribadi diorang secara direct, korang cuma bagi makanan yang diorang memang nak sangat. Dekat dunia digital ni, kita selalunya bertempur di ruangan komen media sosial, semasa siaran langsung atau live streams dan dalam kempen anti-doxing. Berdasarkan banyak eksperimen, penggunaan teknik teguran umum ni dah terbukti secara drastik mengurangkan kelakuan agresif para cyber trooper. Cuba korang nilaikan situasi ni. Ada akaun palsu tengah spam komen toksik. Apa moderator buat? Daripada blok satu-satu sambil marah, moderator cuma letak satu pinned message ke atas sekali yang berbunyi, "Di halaman ini, komuniti kita menghargai perbincangan yang sihat dan menghormati perbezaan pendapat." Apa impaknya? Moderator dah wujudkan satu standard komuniti yang solid. Bila troll tu baca, dia akan rasa terasing sebab perbuatan dia langsung tak masuk dengan vibe ruangan tu. So, untuk sesiapa yang suka buat live, ini kunci utama dia. Kalau ada spammer yang biadab, tak perlu attack balik. Sebut je benda ni. Untuk penonton baru, rule utama kita kat sini adalah kekal bersopan santun sebab ada manusia yang beremosi di sebalik skrin ni. Cyber trooper tu terus akan mati kutu. Macam mana dia nak maki marah-marah bila orang tegur dia balik dengan elemen empati dan nilai kemanusiaan? Ia senjata pelucutan yang perfect. Sebagai rumusan, ini adalah formula 3 langkah yang korang boleh pakai bermula hari ni. Kalau nak, screenshot pun boleh. Langkah pertama, buang semua bentuk serangan peribadi bila nak menegur. Langkah kedua, wujudkan norma kumpulan menggunakan konsep begitulah cara kita di sini. Dan langkah ketiga, biarkan mereka perbetulkan tingkah laku mereka sendiri demi menyelamatkan ego mereka. 3 langkah mudah ni confirm akan mengubah cara korang berurusan dengan konflik. So, ini persoalan saya untuk korang semua. Adakah teknik ni sebenarnya satu manipulasi psikologi yang halus atau inilah sebenarnya kunci rahsia untuk kita bina sebuah masyarakat yang betul-betul harmoni? Fikir-fikirkanlah kalau korang rasa penerangan ni buka minda korang dan korang excited nak tahu lebih banyak lagi teknik psikologi sosial macam ni, pastikan korang tekan butang like, subscribe dan share sesi ni dengan kawan-kawan korang yang selalu stres berdepan dengan orang degil. Jumpa lagi dalam sesi akan datang. Terus belajar, terus berkembang.